Sementara tunggu result keluar hari ni 18 Jun. So kita tengok dulu yang 16 Jun punya result ya. Jadi pada 16 Jun 2025 kita dapat 12,700 klik, dapat 1,200 order dan estimated commission RM2,200 lah lebih kurang ya. Jadi ini dia punya insight detail dia. Kat sini ya, boleh tengok kat sini. Klik 12,700, 1,200 order, item sold 2,600. Sales 55,900, commission RM2,200. Okey, ini dashboard bagi biasa yang siapa yang dah main affiliate dia tahulah Mungkin ada yang tertanya-tanya berapa saya spend untuk dapat 2,200 ni. Baik, saya tunjuk je, tak ada masalah. Jadi ini saya punya ads account. Jadi pada 16 Jun Pedah 3 ni saya ada guna 3 account ya, bukan ni satu je tau. Okey, Pedah 3 ni saya spend RM486.84. Kemudian dekat akaun Pedah 7, okey, Pedah 7 saya spend RM40.55 dan satu lagi akaun Rifa 3 ni kita spend sebanyak RM362.05. Jadi bila kita totalkan semua sekali, okey, ialah RM362.05 campur RM486.84 campur RM40.55, total semua sekali ialah RM889.44. Jadi dekat sini kita boleh kira siap-siap lah, tuan-tuan boleh tengok sendiri perbezaan dia. RM889 dengan kita punya commission ialah sebanyak RM2,200. Okey. Jadi kalau kita tengok beza dia ialah ni kita darab dengan SST dulu ya, darab 1.08, kita dapat, so modal semua sekali ialah RM960 dah campur SST 8%. Kemudian kita let's say kita tolak dengan RM2,200 terus lah ya. Okey, so kita ada net profit dekat situ RM1,239. Siapa nak bagi? Okey, kerja 1 jam sehari punya kerja, sambil-sambil saja, tak payah berhenti kerja hakiki, bagi kerja kerajaan teruskan, kerja swasta pun teruskan, it's okay, just buat pendapatan sampingan saja. Jangan lupa check out kita punya sales letter. Okey, boleh beli kat situ ebook. Saya tunjukkan satu-satu macam mana cara untuk buat sama sebiji apa yang saya buat ni. Okey, insyaAllah.